Kalau yang model ni, kalau korang beli watt yang paling besar, dapat panel saiz besar macam ni. Saiz dia 35 x 60 cm. Panel paling besar yang saya pernah beli untuk lampu solar. Yang ni lampu solar yang model baru guys. Lampu ni, pasang lampu ni korang tak payah nak risau untuk buka tutup dia punya switch. Sebab lampu ni dia akan automatik nyala bila malam. Bila waktu siang pula, dia akan cas dengan automatik. Bila siang ada matahari, dia akan terus cas, tukar kepada tenaga dan simpan dalam bateri lampu ni. Waktu malam, dia akan nyala dengan sendiri. Model ni watt yang paling besar tau. Korang dapat panel saiz besar dan dapat lampu saiz besar macam ni. Bila lampu saiz besar, bateri dekat dalam dia pun besar. Jadi dia boleh simpan tenaga yang lama. Jadi waktu malam, dia boleh nyala dengan lama tau. Dia boleh nyala lebih dari 12 jam bila bateri saiz besar dekat bahagian dalam. Dalam banyak-banyak lampu solar yang model ni yang paling lawa. Warna kelabu macam ni. Reflektor pula saiz besar dekat bahagian dalam. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh nyala lebih dari 12 jam, pasang banyak biji sekalipun tak payah nak bayar bil elektrik, korang boleh cek lampu solar yang model baru ni. Model kelabu, reflektor saiz besar. Kalau beli watt paling besar, dapat panel besar macam tu. Kelebihan bila panel besar, dia boleh generate tenaga lebih cepat. Korang boleh cek lampu solar yang padu ni dekat link video.